Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini Cikgu Linda akan berkongsi pula mengenai peribahasa bagai melukut di tepi gantang. Bagai melukut di tepi gantang bermaksud seseorang yang tidak dihiraukan kehadirannya. Jadi persoalannya sekarang, apakah itu melukut, apakah itu gantang? Gantang ialah ini, ialah bekas menyukat beras. Iaitu nenek moyang kita pada zaman dulu menyukat beras dengan menggunakan ini, gantang. Gantang ini isi berasnya sama dengan 4 cupak ataupun isi berasnya bersamaan dengan lebih kurang 3.6 kilogram. Jadi di sini beras ini mungkin kita untuk menyukat beras yang kita makan, iaitu nasi ataupun beras pulut. Maksudnya beras pulut yang kita boleh buat pulut kuning ataupun pulut biasa. Maka sekarang, apakah itu melukut? Melukut ialah beras yang kecil-kecil ataupun beras yang pecah-pecah yang ada di tepi gantang. Kita lihat di sini, ini ialah melukut, iaitu beras yang kecil-kecil yang telah pecah lah. Jadi di sini, berdasarkan pemerhatian orang tua pada zaman dahulu, apabila mereka menyukat beras ini dan terdapatnya melukut, iaitu melukut tu jatuh di tepi gantang, bermaksud tidak dihiraukan sebab beras yang kecil-kecil ini sangat sedikit dan tidak memberi kesan pun. Kalau masuk di dalam gantang ini tidak menambah, kalau berada di bawah ini, jatuh di bawah di tepi gantang pun tidak mengapa. Jadi jelas menunjukkan melukut ini kita tidak hiraukan. Apabila berdasarkan pemerhatian sebegini, lahirlah peribahasa bagai melukut di tepi gantang yang bermaksud orang yang tidak dipedulikan. Jadi itu sahaja penerangan saya mengenai peribahasa ini, iaitu falsafah di sebalik peribahasa ini ataupun asal usul sesuatu peribahasa.